Inilah perbezaan antara mengamalkan apa yang saya akan ajar dalam video ini dan tidak mengamalkannya. Kalau anda nak belajar macam mana nak buat pembiakan macam ni dan dapatkan hasil yang sama, teruskan bersama saya. Sebab ramai orang mula buat keratan batang ikut apa yang mereka tengok dalam video. Potong dahan, letak dalam air atau tanah, jaga elok-elok. Tapi hari-hari berlalu, minggu-minggu pun berlalu dan banyak keratan tak menjadi. Dan masa itulah kita mula fikir yang kita tak ada tangan. Orang lain boleh buat tapi kita tak jadi. Dan benda ni memang boleh buat sesiapa pun rasa kecewa. Tapi masalahnya bukan pada pokok, bukan pada keratan batang dan bukan juga pada nasib. Dalam video ni saya akan tunjuk dengan tepat apa yang membezakan supaya keratan batang boleh berakar dan macam mana nak guna proses ni untuk betul-betul tingkatkan peluang anda berjaya. Tengok, saya terangkan. Bila anda potong satu dahan untuk buat keratan batang, perkara yang sama akan berlaku setiap kali, walaupun kita tak nampak. Masa potong tu, ada dua masalah utama yang terus muncul dan di sinilah kebanyakan orang gagal. Yang pertama ialah dehidrasi. Potongan tu terbuka dan mula hilang kelembapan dengan sangat cepat. Walaupun batang nampak hijau dan sihat di luar, bahagian dalamnya perlahan-lahan akan jadi kering. Masalah kedua ialah kulat dan bakteria. Potongan tu umpama pintu yang terbuka. Kalau mikroorganisma masuk, batang akan mula jadi gelap, lembik dan akhirnya reput dari bawah. Di sinilah kebanyakan keratan batang bagal. Bukan sebab tak boleh keluarkan akar, tapi sebab tak dapat atasi dua halangan utama ini, mengekalkan kelembapan yang betul dan elakkan potongan dijangkiti. Hanya bila keratan berjaya melepasi halangan ini, barulah tumbuhan berhenti bertahan dan boleh mula buat apa yang dia tahu, membentuk akar baru. Sebab itu kuncinya bukan memaksa akar tumbuh, tapi melindungi potongan dengan baik pada hari-hari pertama. Dan yang menariknya, semua ini boleh dibuat dengan benda yang sangat mudah kan? Dari rumah je. Sebelum kita campur apa-apa, mari tengok dulu apa yang kita perlukan. Kita akan perlukan sehelai daun lidah buaya. Dari situ kita akan ambil 2 sudu besar pulpa, 1 sudu teh madu, setengah sudu teh serbuk kayu manis, 1 tangkai rosemary segar atau kering dan sebiji aspirin. Tapi hati-hati, sebab untuk aspirin kita hanya akan guna sedikit saja, 1/5 atau mungkin kurang lagi. Dan di sinilah terletaknya kunci. Keistimewaannya bukan pada senarai bahan, tapi pada apa yang setiap bahan lakukan bila digabungkan. Lidah buaya adalah asas segalanya. Perkara pertama yang dilakukan ialah melembapkan bahagian yang dipotong dan mengelakkan ia kering terlalu cepat. Tapi selain itu, lidah buaya juga membekalkan vitamin dan fitohormon semula jadi yang membantu tumbuhan pulih daripada tekanan akibat dipotong. Ia seperti menyapu krim penenang tepat di tempat yang paling diperlukan. Madu juga sangat membantu kita. Ia membentuk lapisan lembut di sekeliling luka. Ia tidak menutup sepenuhnya, tetapi sangat menyukarkan kulat dan bakteria untuk masuk. Ia perlindungan yang ringkas tapi sangat berkesan. Kayu manis adalah sekutu hebat melawan kulat. Ia bukanlah ajaib, tapi sangat mengurangkan reput, yang mana itu adalah salah satu punca kegagalan paling biasa pada keratan. Rosemary mengandungi sebatian semula jadi yang membantu memastikan kawasan potongan lebih bersih dan mengurangkan masalah pada hari-hari awal yang sangat sensitif itu. Dan aspirin, di sini kita perlu faham betul-betul untuk apa ia digunakan. Ia bukan digunakan untuk menghasilkan akar. Aspirin mengandungi asid salisilik yang membantu tumbuhan menguruskan tekanan akibat pemotongan dengan lebih baik dan mengaktifkan mekanisme pertahanannya. Maksudnya, ia tidak memaksa tumbuhan untuk melakukan apa-apa, cuma mengelakkan tumbuhan daripada layu terlalu awal. Sebab itu, ia digunakan dalam kuantiti yang sangat sedikit. Di sini, bukan siapa yang letak paling banyak yang menang, tapi siapa yang paling baik membantu tumbuhan. Dan sekarang perhatikan betul-betul, sebab cara menyediakan paste ini dan urutan langkahnya adalah di mana ramai orang sering tersilap. Dan sekarang, mari kita sediakan paste pengakar ini langkah demi langkah. Di sini penting untuk lakukan dengan tenang dan ikut sukatan dengan tepat. Dalam sebuah mangkuk, kita akan letakkan 2 sudu besar pulpa lidah buaya. Jika anda guna daun, ambil pulpa sehingga cukup 2 sudu besar tu. Seterusnya, kita tambah 1 sudu teh madu yang diratakan. Kemudian, kita tambah setengah sudu teh serbuk kayu manis yang diratakan. Sekarang, ambil 1 ranting kecil rosemary, ramah sedikit dengan jari atau lesung dan masukkan ke dalam mangkuk.
Sekarang tiba giliran aspirin dan di sini kita perlu sangat berhati-hati. Ambil pil tu dan dengan pisau kecil, kikis perlahan-lahan. Kita hanya guna serbuk halus yang melekat di hujung pisau. Itu lebih kurang bersamaan dengan 1/5 atau mungkin kurang lagi. Kita tambahkannya ke dalam campuran, kacau raka dan paste pun sudah siap. Sebaik sahaja kita dapat tekstur yang pekat ini, paste sudah sedia untuk digunakan. Dan yang paling bagus, ia boleh digunakan untuk apa-apa jenis pembiakan, sama ada dalam air, tanah atau kaedah tradisional. Ia berkesan untuk semuanya. Sapukan hanya 1 atau 2 cm pada luka keratan dan itu akan melindungi keratan daripada kulat dan bakteria. Ia tidak memaksa untuk berakar, cuma menghilangkan halangan. Selain itu, paste ni memang sesuai untuk pokok buah-buahan seperti pokok limau, ara atau zaitun muda. Dan masa yang paling sesuai untuk melakukannya ialah pada hujung musim panas atau awal musim bunga ketika pokok sedang aktif tetapi tidak tertekan. Dan satu perkara penting, kalau boleh, buatlah semasa bulan mengurang. Itu membantu tenaga pokok tertumpu pada akar dan sangat meningkatkan kejayaan. Akhir kata, terima kasih banyak kerana menonton video ini dan menyokong saluran ini. Kalau ada sebarang persoalan, tinggalkan saja di ruangan komen supaya kita semua boleh saling membantu. Jumpa lagi di video seterusnya.